Akhirnya tamat sudah 30 episod drama bersiri Kerana Cinta Itu Dusta yang penuh dengan konflik dan emosi. Episod akhir yang sangat menyedihkan apabila ego seorang ayah memangsakan anak sendiri. Seri bertukar menjadi ganas dan akhirnya menggila seperti dirasuk demi menentang Sufyan. Sufyan pula tetap berdegil mahu merebut anak walaupun dalam keadaan dirinya yang tempang. Kemuncak drama ini menyaksikan Saif terkorban demi melindungi Orchid daripada serangan Seri. Punca segala terjadi adalah Sufyan, lelaki yang tidak bertanggungjawab yang hanya tahu mengeksploitasikan anak. Pengajaran utama drama ini adalah untuk mengelakkan diri daripada menjadi penyondol rumah tangga orang. Kita juga diingatkan supaya tidak terlalu mempamerkan kebahagiaan di media sosial demi mengelakkan fitnah. Sekian.